Pasir Gudang isu apa? Pendek je. Terima kasih Tan Sri. Pasir Gudang cuba nak jadi pendamai dan nak selamatkan maruah Dewan Rakyat kita ini. Iaitu tujuan usul ini dikemukakan oleh kerajaan. Sebelum itu, peraturan bersyarat mana itu? Berkenaan 27/3. 27.3. Ya, iaitu seperti yang disebut tadi, untuk selamatkan nama baik APMM. Tetapi apabila prosiding ini dibuat secara terbuka, unintended consequence yang berlaku, iaitu nama APBM jadi buruk sekarang dan jadi perdebatan secara open. Jadi saya rasa sikit saja untuk kebaikan APMM dan kita semua, sebab Pulai dah bawa satu usul supaya dibawa kepada jawatankuasa hak dan keistimewaan yang dipenguruskan oleh Tan Sri. Kita selamatkanlah, jangan bincang di sini. Kalau kita dah bawa jawatankuasa ini, kalau Kota Baru memang salah, kita hukumlah dia. Terima kasih Tan Sri. Baik, terima kasih Pasir Gudang. Saya jemput Kota Baru. Terima Speaker. Boleh peraturan yang sama. Peraturan 36/12 tadi berkaitan dengan jawatankuasa hak dan kebebasan. Saya sebagai salah seorang ahli. Jadi saya rasa sebenarnya benda ni mudah je penyelesaiannya. Ya, boleh dibawa berbincang, Tasik Gelugor pernah dibawa panjang lebar di situ, Tan Sri Speaker pun ada di situ. Boleh bentangkan segala-galanya kat situ. Kita boleh bahas panjang lebar. Tan Sri Speaker sendiri boleh tengok. Sebab itu benda ni penyelesaiannya mudah. Tetapi kerajaan cuba menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk menghukum Kota Baru. Itu paling mudah. Tan Sri Speaker kata okey, keputusan akan dibuat oleh ahli-ahli parlimen sendiri. Tapi apakah jaminan semua tak terikat? Tentunya semua penyokong kerajaan akan menyokong usul ini. Itu hakikat. Jadi sebab itu saya rasa saya mintalah kepada mereka-mereka UMNO, DAP, ahli-ahli parlimen yang berada di sini, PKR, yang menjunjung keadilan. Buluran kata dia buat salah dulu, tak apa. Sekarang ni masa nak betulkan. Yang diperjuangkan selama ini oleh ahli-ahli parlimen DAP, PKR, UMNO dan sebagainya, kononnya perlu diberi keadilan dalam dewan ini. Tunjukkanlah hari ini. Terima kasih Speaker.